Assalamualaikum guys, welcome back Abis channel. channel. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Okay, hari ni kita nak cerita hantu guys. Random. Okay, Abi tak nak cerita sebab Abi nak dengar cerita daripada adik. Saya lah. Adik dulu, lepas tu baru baby. Okay, apa pengalaman adik sepanjang kehidupan adik? Jumpa dengan hantu ke, macam mana ke? Okay, silakan bercerita. Okey. Dah on ni. On dah. Okay, ada cakap dah lama dah tu. Lama. Minggu tahun lepas. Okay, Apa cerita apa tadi? Habis cakap suruh cerita apa? cerita seram lah. Oh, pengalaman cerita apa-apa ha. Waktu tu waktu tu kita orang pergi ni bang event tu kan dekat taman tu kan. Lepas tu dia ajak main jadi. Lepas main jadi tu adik naiklah tangga yang tu. Naik tangga tu kan. Lepas tu bila adik kejar abang tu kan, abang kan dari situ juga. Lepas abang dari situ tu, abang turun dekat tempatnya depan tangga tu. Ada lah dekat tempat tangga. Okay, selain tu baby jangan tunjuk bontot, nanti orang tengok bontot baby. Tak, kejap lagi adik baby cerita lah. Okay, adik baby pula cerita. Okay, adik baby cerita hantu lah. Macam mana? Allah Elok lah. Hantu. Masa Okay, kita lepas tu dia sampai rumah, awak baiklah. Mana cerita? Okay, stay tune guys. saya jumpa hantu kan dekat tangga kan. Saya kan main sama adik. Lepas tu saya lari-lari, ada budak kan, dia langgar saya. Lepas tu saya jatuh. Lepas tu saya macam pening sikit. Saya nampak macam ada orang lari-lari. Orang ke hantu? Hantu lari, dia macam ni. Laju. Saya macam ni. Hantu. Saya nampakkan sikit. Lepas tu saya kan lari lagi. Lepas tu saya kan dah jatuh. Lepas tu saya ikut hantu tu. Abu tak pandai saya pun. Lepas tu saya kejar hantu tu. Lepas tu hantu tu dah jadi asap. Hilang lah. Lepas tu macam ni. dia masuk dunia. Dunia. Dia hilang. Masuk tu dia masuk. Saya nampak yang bulat tu kan. Lepas tu saya masuk lah. Lepas tu saya masuk kan. Dulu. Lepas tu saya tengok saya masuk neraka. Berat-berat tu. Okay, adik pula. Sabar. Lepas tu saya kan nampak macam sikit tu. Pegang elok. Macam bayang-bayang. Saya kan tengok rumah. Dia rasa double ni suara kita ni. Sebab mic dekat dengan Abi. Baby pun dekat dengan Abi. Betul? Lepas tu saya nampak kan. Lepas tu saya keluar balik pun saya tak jumpa bulat tu. Tampak kan? Cakap je lah. Lepas tu saya tengok adik ni. Lepas tu saya sesat. Saya jalan hutan-hutan. Tahu tak? Lepas tu saya tak nampak bulat-bulat. Saya nak datang balik dulu. Saya nampak kan bayang-bayang hantu. Okay, stay tune guys. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Okay, dek. Teruskan dek. Dalam perjalanan nak pergi turun ke tangga. Bila turun tu kan, okay, masa carilah bang. Oh, tiba-tiba hilang kan. Terus adik tengok Next. Venue tu bila buat dah?
Banyak kali 2 dah episod buat kat bank ni. Tukar lain pula. Mamak ke Tok Mek Okay. Ni waktu tu Majid jadi dekat ni betul lah. Korang tak cari sudah lah tau. Betul ni waktu tu dekat flat ni kan. Waktu tu ada tau. Adik main lari dengan kawan-kawan. Nama kawan adik seorang nama Aiman. Pasal lagi seorang tu ada nama dia Aish. Nama dia. Okay, pasal buat lari tu kan. Waktu tu Aish yang jadi. Aish yang kejar kita orang. Lepas tu bila tengah lari tu kan, kita orang main 3-4, 3-2 je. Satu dengan bawah sekali tak main. Sebab kesian lah dengan orang jadi tu jauh. Lepas tu kita orang main je biasa kan. Lepas tu adik dengan Aiman. Lepas tu Aish macam cari lah. Kita orang menyorok. Waktu kita orang tengah menyorok tu, macam rasa macam ni je kepala baby ni. Rasa macam tu. Ada rasa kenapa? Yelah waktu tu kan, ni sofa. Ada orang tak sofa kat luar. Lepas tu kita orang duduk tepi. Lepas tu Aish kat ujung. Aish tengah carilah. Lepas tu ada yang macam macam ni. Lepas tu ada rasa kepala. Saya cakap, Aiman ni kepala kau ke? Cakap, mana ada ke? Aku tengah tengok Aish lah. Lepas tu cakap, yang tu ni siapa? Waktu tu ni sofa. Adik kat tepi. Lepas tu adik rasa dekat belakang sofa tu. Lepas tu nak tengok kan, tak nampak. Betul tak nampak, tak nampak. So sebab gelap. Apa yang cuba ada nak terangkan kat sini? Yelah, rasa macam ada kepala lah. Guys, sangat seram guys. Kalau Abi rasa seram, saya paling seram. Abi dapat rasa apa yang adik rasa. So kita stay tune. Kita dengar pula cerita baby. Betul ke tak? Allahualam guys. Bye bye. Tapi kita dengar cerita baby pula. Apa yang dia nak sampaikan? Saya kan, saya nampak Tarila Talala kan. Anda kan. Bukan cerita Spiderman lah. Hei. Bukan. Cinta tu guys. Saya kan nampak beg api tu kan. Saya pegang. Lepas tu saya buka kan. Saya keluar. Saya ada pintu bulat. Lepas tu saya keluar. Bulat lagi. Tadi dah bulat. Ish. Lepas tu saya keluar. Diamlah. Lepas tu saya keluar. Saya duduk macam dekat bulan. Bulan? Lepas tu saya nampak Tarila Talala. Jangan tu lah. Tato bukan Tralalelo. Tarila tu siapa? Tarila Talala tu. Tapi tak tahulah guys. Tengok tu Cerita-cerita yang tu. budak-budak zaman sekarang ni. Mana? Tu. Ni ke? Okay, Abi rasa setakat tu saja kot cerita kita pada hari ini. Jangan lupa Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa baby cepat. Like, comment, share, subscribe. Kakek di bawah. Okay, yang mana dah Subscribe di kakek di bawah. Cakap yang mana dah subscribe tu terima kasih banyak cakap. Subscribe tu terima kasih Banyak. Yang mana dah subscribe tu terima kasih Dah lah, banyak. 10 orang didapatkan rezeki dan memudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik sentiasa. So jangan lupa like, comment dan subscribe lagi banyak-banyak. Allah Akbar Allah. Allah Akbar Allah Akbar Assalamualaikum. Allah Akbar. Asyhadu